Baras memang recommend lah untuk korang dapatkan figure ni, okay? Sebab kalau korang tengok dekat sini je, memang banyak sangat aksesoris untuk figure bootleg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, korang kat korang Baras, saya Batman. Jadi untuk video kali ni, episod ke-17, Baras nak unboxing dan review dekat korang collection Baras Superior Spider-Man daripada Mesh Toys, okay? Okay korang, jadi untuk figure ni boleh dikatakan bootleg Baras first time bila Baras tengok figure ni, Baras memang excited sangat-sangat untuk dapatkan, and Baras terus beli kat Shopee. Baras tak kira dia bootleg ke apa, sebab memang sangat-sangat cantik. Dan figure ni figure yang agak hype untuk masa sekarang. Memang ramai yang beli. Baras tengok kat Shopee, okay? Dan untuk pengetahuan korang, Baras dapatkan figure ni daripada Shopee, okay? Baras dah unboxing, memang puas hati. Kita tengok, okay? Okay, jadi kalau tengok dekat kotak ni, kita ada logo spider, memang sangat cantik, okay? Kalau tengok dekat sini, kita ada 1, 12 action figure Superior Neighbor daripada Mesh Toys. Cuma Baras pelik sikit dekat bahagian sini, Baras masa beli dekat Shopee, dia punya gambar dia Ultimate Neighbor, okay? Tapi yang Baras dapat Superior Neighbor. Baras tak pasti kenapa. And then bila Baras search dekat Google, antara perbezaan Ultimate dengan Superior ni dia macam yang paling latest punya version lah. Dia upgrade QC issue ke apa benda macam tu lah, okay? Lepas tu kalau kita tengok kat belah kanan kotak ni, tak ada apa-apa, okay? Kosong. Kat bahagian belakang kita ada logo spider, okay? Lepas tu kat sini kita ada apa ni, yang ni lebih kepada hazard, okay? Lebih kepada hazard. Lepas tu dekat bahagian kiri kotak kita tengok ada apa, tak ada apa-apa, kosong je. Lepas tu dekat bahagian atas kita ada ni daripada Mesh Toys. Lepas tu Superior Neighbor, okay? Yang ni kod tak pasti barcode apa, okay? Dan yang ni sama juga hazard, okay? Macam kat belakang. Kotak dia memang simple, okay? Baras memang tak sabar nak tunjuk dekat korang dalam kotak ni dia punya aksesori semua. Daripada segi plastic box dia, korang tengok memang sangat-sangat berbaloi, okay? Jom kita ke next part untuk unboxing part Superior Spider-Man daripada Mesh Toys. Untuk experience unboxing bagi Baras untuk figure yang bootleg ni memang rasa premium, okay? Sebab dia punya orang kata, dia securekan korang punya figure, okay? Memang tak akan berterabur lah. Korang tengok kat sini, kita buka dulu, okay? Korang tengok memang cantik, okay, dalam ni tak ada apa-apa, kita letak tepi dulu. Baras nak korang tengok bootleg punya punya the design dengan dia punya itulah kualiti dia memang terbaik. Dia ada banyak kompartmen kat sini. Baras buka satu. Kita buka yang atas ni dulu. Ni layer yang pertama. Layer utama untuk figure Spider-Man korang. Okay. Baras tunjuk kat korang. Korang tengok, ini layer yang pertama. Dia simpan korang punya main part dia, macam dia punya figure and then tangan-tangan dia, okay? Baras buka satu. Korang tengok kat sini, kita ada dua ni, memang terbaik lah. Sekejap Baras ni kan, fokus kan, okay? Dari ni sekejap lagi kita akan fokuskan semua benda ni dekat part accessories review, okay? Okay, cantik. Lepas tu kita ada ni part accessories review akan panjang lah nanti, sebab memang puas hati. Lepas tu ni tangan kita ada, okay? Tangan ni kalau tengok dekat sini ada lebih kurang 7 set tangan. Lepas tu kita ada yang ni, okay? Ada ni, okay? Okay, lepas tu yang ni. And then tangan yang terakhir, tak termasuk tangan yang dah dipasang dekat figure tu, okay? Korang tengok tu ni comel dia. And then figure dia sendiri, korang tengok memang cantik. Tak Baras zoom kan, memang cantik, okay?
Okey, itu level pertama. Lepas tu level yang kedua, korang tengok Abaras buka. Ni level yang kedua. Ada stand dia. Korang tengok. Memang cantik Okey, ini level yang ketiga. Level ketiga dia simpan dia punya ni. Dia punya belakang ni. Okey. Tengok dekat sini. Memang secure apa tu figure ni, okey. Untuk kualiti bootleg memang bagi Abaras terbaik dia simpan, okey. Untuk kita ada ni. Kita ada yang ni. Okey. And then ini. Seterusnya yang ni cantik dia punya ni. Abaras tak sabar nak tunjuk kat korang dekat part accessories review dan accessory matching. Okey, warna dia cantik. Yang ni. Dan yang tak ada sekali kita ada ni. Yang ni untuk dirikan dia, okey. Okey, jom kita ke next part untuk part what's in the box. Okey, jadi kita dah sampai ke part what's in the box, okey. Jadi untuk figure ni kan, figure ni Abaras dapatkan dengan harga RM151 macam tu dekat Shopee. Kalau ikutkan harga dia 180 macam tu. After tolak voucher semua Abaras dapat 151. Jadi harga yang 151 macam tu memang Abaras rasa sangat puas hati, sangat baloi. Abaras memang recommend untuk korang dapatkan figure ni, okey. Sebab kalau korang tengok dekat sini je, memang banyak sangat aksesoris untuk figure bootleg, okey. Baik korang dapatkan figure bootleg yang harga berpatutan dan ada aksesoris macam-macam macam ni, okey. Daripada korang spend duit korang beli figure yang mahal tapi aksesoris sikit, okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, dalam kotak ni kita dapat Superior Spider-Man yang memang Abaras tak sabar nak review dekat korang. Cantik dia punya ni, dari segi design dan juga articulation. Lepas tu yang ni kita dapat 4 benda ni, okey. Benda ni memang yang ni pun Abaras tak sabar nak review kat korang sebab paint job dia memang cantik, okey. Korang tengok dekat sini dia glossy, okey. Lepas tu yang ni kita dapat spider board, tak silap Abaras. Lepas tu dari segi set lebihan tangan, korang dapat 6 set Korang tengok banyak korang boleh posingkan macam-macam. 6 set ni tak termasuk set yang dia tengah pakai ni. Kalau campur ni ada dalam 7 set. Memang berbaloi. Lepas tu kalau dari segi kepala kita ada 2, satu unmesh dengan satu separuh mesh. Okey. Dari segi web kita ada 2 set. Ni set yang pertama, and then ni set yang kedua, okey. Dan lagi satu benda aksesoris yang lain yang bagi Abaras Mestoy buat terbaik ni dia punya stand, okey. Stand dia ni memang terbaik. Dia buat benda ni siap design logo spider lagi. Lepas tu dia bagi benda ni, okey. Dua ni untuk cengkam dia punya pinggang untuk buat posing. Sebab kalau figure-figure lain macam Amazing Yamaguchi, dia just bagi kosong je stand ni, okey. Tapi Mestoy dia boleh buat macam ni. Bagi Abaras cantik lah kalau kau nak posing kan, display dekat kabinet ke kat mana-mana, okey. Okey, Abaras tak sabar nak review dekat korang semua benda ni, accessories matching semua. Jom kita ke next part untuk figure review and articulation. Okey, jadi kita dah sampai ke part figure review and articulation. Okey, dekat sini ni dia ultimate bukan ultimate, Superior Spider-Man yang memang sangat cantik. Tak silap Abaras, figure ni dia macam dia tiru Superior Spider-Man daripada Marvel Legend, tak silap Abaras. Okey, tapi dia punya design dia ni memang sama, bagi Abaras agak sama macam Amazing Yamaguchi punya Spider-Man 2.0. Okey, korang boleh tengok kat sini YouTube channel Abaras ada buat video tu, okey. Okey, jadi kita tengok kat sini. Kita tengok dari segi paint job dia semua, okey. Okey, kalau korang tengok dekat sini, dia punya paint job dia memang terbaik, okey. Dia punya sculpting dia ni, kepala dia, okey. Korang tengok sekejap Abaras bagi clear lagi. Okey. Okey, korang tengok dekat sini memang cantik Dia punya design spider web ni memang terbaik bagi Abaras. Okey, di bahagian badan dia. Okey. Abs dia, shoulder dia, okey. Kalau korang tengok sekali imbas memang sama macam Yamaguchi punya Spider-Man Abaras ada buat sebelum ni, korang boleh tengok. Cuma paint job dia lain and dia ditambah sikit macam ni, okey. Lepas tu ni dekat bahagian kaki dia, ni tight dia, okey. Tight dia, ni kaki dia, okey. Okey, jadi dari segi paint job Abaras puas hati dari segi paint job. Kalau korang tengok dekat sini korang tengok dekat sini, dia punya hitam dia ni memang bagi Abaras kemas dia punya ni spider web ni kan.
Bagi Baras memang cantik dia punya paint job dia. Dan kalau korang pegang ni korang rasa premium tau. Baras suka dia punya bahagian warna hitam ni. Warna hitam ni dia matte tau. So korang pegang sedap, korang rasa premium. Okay, untuk figure bootleg korang tengok dekat sini paint job dia. Lepas tu dia ada benda ni. Okay, yang ni dia punya merah dia, merah yang shiny glossy. Okay, dia sama macam yang nanti kita akan pasang kat belakang dia. Okay, yang ni merah tak glossy, dia matte. Okay, ni merah gelap. Okay, bagi Baras memang cantik Okay. Okay, kalau dari segi articulation pula kita try Baras tak try sangat articulation Baras just posing je. Kita try, kita boleh pusing. Okay, kita boleh pusing. Kalau dongak, boleh dongak. Okay, dongak ke atas boleh, dongak ke bawah boleh, sengit macam tu boleh, sengit macam ni boleh. Okay. Lepas tu kalau dari segi ni dia punya trap ni kita try gerak. Okay, kalau kita gerak boleh gerak sebab benda ni part yang kita boleh cabut Okay, kita bersengit sini, okay. Fleksibel kalau kau nak buat posing mendongak macam tu, posing menunduk macam tu. Okay, memang terbaik. Okay, dan satu benda yang Baras suka untuk figure bootleg ni, korang tengok dekat sini Baras ada dapatkan figure Batman Arkham Knight yang bootleg. Kalau dia punya ni joint butterfly ni, kalau yang Batman tu dia terbuka tau, tapi yang ni memang kemas dia tertutup. Okay, korang tengok dia boleh macam ni. Okay, korang tengok tapi dekat belakang dia sekat sebab dia ada benda ni. Okay, Baras tak pasti boleh cabut ke tak. Okay, ni articulation bahagian joint tu upper back dia. Okay. Okay, dari segi shoulder kita boleh naik macam ni. Okay, kita try pusing. Perlahan-lahan. Pusing boleh tapi korang kena adjust sikit. Ni sebab dia joint ni kita boleh cabut. Okay. Okay, lepas tu kalau dari segi bicep kita try pusing, boleh tak pusing. Okay, boleh pusing. Dari segi yang ni, dia punya antara bicep dengan forearm ni, korang boleh macam ni. Full boleh, ke belakang tak boleh, tapi korang boleh adjust benda ni sebab dia ada joint ni. Korang boleh pusing macam ni. Korang tengok. Tapi korang kena pandai-pandai adjust, kena hati-hati lah adjust. Okay, memang terbaik. Okay, dari segi ni dia punya pergelangan tangan korang boleh pusing. Okay, ke bawah macam ni boleh. Okay, boleh. Sama juga dengan tangan bahagian kanan, korang boleh pusing ke atas. Okay, korang boleh pusing ke atas. Lepas tu korang boleh naik ke atas macam ni. Antara shoulder dengan bicep ni korang boleh pusingkan. Okay, korang boleh pusingkan. Memang possible lah, boleh posing macam-macam. Lepas tu yang ni korang boleh full. Okay, lepas tu ni korang boleh pusingkan. Okay, bagi Baras dari segi ketat dia memang ketat yang untuk figure yang bootleg. Selalu figure bootleg kalau review-review semua senang patah semua, tapi ni bagi Baras terbaik setakat ni. Ini kita boleh macam ni, kita boleh pusing. Okay. Okay, dari segi dia punya abs dia ni, kita try abs dia ni. Kita boleh macam ni ke atas kan, ni ke bawah, sengit macam ni. Pusing pusing tak boleh. Okay. Lepas tu antara yang ni low abs dengan mid abs dengan low abs ni kita try boleh ke tak? Tak boleh. Okay. Tapi antara lower abs dengan dia punya ni glutes dia ni, kita boleh macam ni, sengit macam ni, pusing boleh. Okay, pusing boleh tapi Baras tak suggest untuk ke belakang sangat. Okay. Okay. Lepas tu kalau dari segi tight ni, kalau korang tengok dekat sini antara dia punya quads dengan bahagian atas ni, dia ada dua joint korang boleh pusing. Korang tengok Baras pusing korang tengok benda ni bergerak. Okay. Jadi kalau nak ke depan boleh, tapi korang kena adjust yang dua joint tadi. Okay. Kalau nak ke belakang boleh. Okay. Korang kena adjust ni antara joint ni dengan ni. Okay. Lepas tu dekat bahagian sini tak boleh pusing, tapi korang boleh macam ni. Try tengok. Boleh full terbaik Lepas tu dekat bahagian ni antara ni cuff dengan dia punya kaki ni boleh pusing tapi Baras tak recommend untuk korang pusing sebab dia takut tercabut. Okay.
Lepas tu kaki ni lembut je. Kaki ni lembut, korang boleh ke bawah kan, korang boleh ke atas. Lepas tu korang boleh pusing macam ni. Okay. Okay. Lepas tu dia punya ujung jari ni korang boleh naikkan ke atas macam tu. Okay. Cuma yang belah sini ketat sikit. Tu boleh. Okay. Sama juga dengan kaki belah sini. Kita try boleh ke depan. Boleh ke depan. Okay. Sekejap ya, baras fokus kan. Boleh ke depan, ke belakang boleh. Lepas tu nak pusingkan, lepas tu nak pusingkan ni boleh. Okay. Korang boleh adjust je. Lepas tu kalau lutut tak boleh pusing, tapi korang boleh macam ni, bawa ke belakang full. Okay. Yang ni boleh pusing, antara cuff dengan ni boleh pusing, tapi abang tak suggest untuk korang gerak-gerakkan sebab takut cabut. Okay. Dari segi kaki korang boleh ke bawah, ke atas, korang boleh pusing. Okay. Korang boleh pusing. Ujung jari ni korang boleh macam ni. Okay. Memang boleh posing macam-macam untuk figure ni. Baras memang rasa terbaik lah figure ni. Okay. Okay, jadi part yang kedua Abang tak sabar nak tunjuk dekat korang semua aksesoris dia. Jom kita ke next part untuk aksesoris review. Okay, jadi kita dah sampai ke part aksesoris review. Part ni Abang tak sabar nak tunjuk kat korang. Tapi Abang start dengan set lebihan tangan dulu. Kalau korang tengok dekat sini, ini set lebihan tangan yang pertama. Okay. Ini bagi Abang sesuai untuk pose dia crawling. Okay. Lepas tu set yang kedua kita ada ni. Ini. Okay. Ini bagi Abang sesuai untuk posing terbang ke apa. Okay. Dia punya hitam ni sama hitam yang matte. Okay. Dan merah ni merah yang gelap. Okay. Kalau korang tengok dekat video Abang nampak macam terang, tapi sebenarnya dia merah yang gelap. Okay. Lepas tu set lebihan tangan yang ketiga. Yang ni sesuai untuk crawling juga. Ni. Okay. Memang cantik. Sebenarnya ni part ni tajam sikit depan ni. Okay. Lepas tu set lebihan tangan yang keempat, kita ada ni. Yang ni pun bagi Abang sesuai untuk crawling juga. Okay. Ni lubang dia untuk korang masukkan dekat dia punya tangan tu. Lepas tu kita ada set lebihan tangan yang kelima. Banyak lebihan tangan yang ni untuk dia keluarkan spider web. Okay. Lepas tu kalau korang tengok dekat sini, dia ada lubang untuk korang masukkan string ke apa. Dia punya string dia, web dia. Okay. And then set yang tangan yang terakhir kita ada ni. Okay. Okay. Memang terbaik lah. Banyak set tangan yang korang boleh korang ada. Okay. Okay, dari segi kepala pula kita ada dua set. Ini set yang pertama. Ini benda yang bagi Abang memang terbaik untuk figure bootleg. Okay. Dia punya sculpting dia memang cantik. Rambut dia memang detail. Okay. Korang tengok kat sini, muka dia pun memang detail. Okay. Lepas tu dia siap bagi yang ni. Yang ni dekat bahagian shoulder, ada punya trap dia. Dia siap bagi lagi. Ni korang boleh cabut ni. Korang boleh cabut. And then memang cantik ada punya ni. Okay. Design rambut dengan muka dia bagi Abang handsome lah. Okay. Lepas tu yang ni set kepala yang kedua, unmask. Separuh mask. Okay. Ni cantik. Okay. Ini korang just boleh pasang je. Kejap Abang akan tunjuk. Lepas tu set web string pula. Web string kita ada ni. Ni kita dapat dua ni. Ni memang semua warna macam off-white lah warna dia. Okay. Okay. Lepas tu web string yang kedua kita ada ni. Kita ada ni. Okay, web string macam ni. Warna dia pun macam warna off-white. Okay. And then kita ada ni spider bot, tak silap baras. Okay. Untuk macam drone lah, ke spider drone. Kalau dalam game baras main, dia macam drone lah. Okay, cantik. Warna dia ni warna yang dia kalau tengok kat sini dia glossy, tapi dia tak glossy sangat. Okay. Okay. Okay, lepas tu yang ni benda yang
paling Abaras minat lah. Dan semua aksesoris ni dia punya ni. Okay. Kita ada 4 kat sini. Kita ada 4 kat sini. Okay. Abas rasa sama je semua dari segi ni. Okay, Abas tunjuk dekat korang. Ni memang dia punya warna ni warna yang glossy. Bagi Abaras memang nampak besi lah. Memang berbaloi lah apa korang dapatkan. Tengok dia punya ni boleh macam ni. Okay. Boleh macam ni. Warna dia memang buat nampak benda ni memang besi. Macam dalam apa tu, game ke ataupun dalam movie Spiderman ke, dia nampak iron lah, iron spider. Okay. Memang berbaloi lah. Okay. Lepas tu yang ni pun Abaras berkenan juga Mr. Toy buat. Kita ada stand ni. Okay. Stand ni. Sekejap Abaras fokuskan. Okay. Korang tengok dekat sini. Memang cantik dia punya stand ni. Okay. And then kita dapat 2 ni. Ni untuk pasang sekali dengan benda ni. Ini untuk cengkamkan dekat dia punya pinggang dia. Okay. Okay, jadi Abaras tak sabar nak tunjuk kat korang, nak pasang-pasang semua ni. Dan part ni agak lama. Jom kita ke next part untuk figure and accessories matching. Okay, jadi kita dah sampai ke part figure and accessories matching. Yang ni Abaras tak sabar. Tapi first kali Abaras nak tunjuk macam mana korang nak pasang stand dia. Okay. Kalau korang tengok dekat sini kan, ni kita ada stand dia. Ada stand dia. Lepas tu yang ni, kalau korang tengok, dia macam ada screw kat sini. So korang boleh pusingkan dia macam ni. Okay. Korang boleh pusingkan. Okay. Sampai dia ketat macam ni. Dan besi dia ni besi yang korang boleh apa macam ni, kemetkan sikit. Okay. Lepas tu cara nak pasang dia punya ni, dia punya ni korang boleh masukkan je kat sini. Okay. Bang dia. Okay. Macam tu je. Okay. Ni cara untuk pasang stand. Okay. Okay, dari segi apa nama, Abaras tunjuk kepala dulu. Okay. Kepala dia ni, kalau korang tengok kat sini kan, Abaras zoom kan. Okay. Dari segi kepala ni, kalau korang nak pasang kepala tambahan tu, kalau bagi Abaras pegang dia punya ni, dia punya leher dia ni. Abaras suka kemetkan macam ni. Pegang leher dia ni. Okay. So dia senang sikit cabut. Sekejap. Macam tu. Okay. Jadi korang boleh terus pasang dia punya ni, kepala tambahan. So korang masukkan ikut macam ni. Okay. Baba akan saya ingatkan. And then macam tu. Memang simple lah bagi Abaras. Okay. Lepas tu Abaras tunjukkan kepala tambahan yang lagi satu tu tadi. Kita pasang yang asal ni. Okay. Korang masukkan ke tepi. Lepas tu korang tekan je. Okay. Korang tekan je. Okay. Sekejap Abaras tu kan, fokuskan. Okay. Kalau dari segi yang separuh emas tu, korang just cabut dia ni macam tu. And then korang masuk je slot dia ni kat sini. Okay. Ini satu proses yang simple. Okay. Korang Abaras sure korang boleh buat semua. Korang semua boleh buat. Okay. Okay, Abaras pasang balik yang ori. Okay. Dari segi tangan tangan Abaras nak tunjuk tangan yang boleh masuk web string dulu. Okay, ni kita ada web string. Okay, tangan yang ada web string ni kan, kita ada 2 tangan yang boleh web string. Satu yang penumbuk tu. Okay. Yang ni korang boleh masukkan web string yang ni. Yang ni. Okay. Korang tengok Abaras pasang. Kalau korang tengok dekat sini kan, dia ada slot dekat sini. Sekejap Abaras zoom kan. Sekejap Okay. Ni slot ni korang masukkan je kat sini. Okay. Tu terbaik lah. Okay. Nampak macam tu. Lepas tu lagi satu apa, kita boleh juga pasang yang ni. Okay. Ni masukkan kat sini. Boleh juga macam ni. Okay. Lagi satu tangan yang lagi satu yang Abaras cakap penumbuk tu, korang boleh masukkan dekat sini. Okay. Ni tangan dia ni kan. Korang boleh macam ni lah. Korang boleh masukkan. Okay. Nampak macam dia tengah nak bergayut ke apa kan. Okay. Okay. Jadi untuk pasang lebihan tangan, Abaras tunjuk kat sini. Senang je, korang cabut je ni. Korang cabut je ni. And then korang cabut je yang tangan yang lebihan dia ni. Okay. Lepas tu korang masukkan je tangan-tangan lebihan yang korang nak letak. Contoh Contoh Abaras nak letak tangan dia ni.
tangan yang tadi ni kan. Yang ni sekejap, yang ni terletak dekat bahagian tangan bahagian kanan. Okey, kau masukkan dia. Okey. Sekejap, dia menyengit sikit untuk tangan yang ni. Okey. Okey, macam tu je. Okey. Ni tangan yang macam ni. Lepas tu abang nak tunjuk tangan yang apa tadi lain. Contoh tangan yang crawling macam ni. Tangan yang crawling ni korang boleh masuk je. Okey. Korang tengok slot dekat sini, korang masukkan je. Sekejap balas tengok sekejap. Sebab dia agak tak nampak dia punya warna hitam dia tu. Dia ketat Okay, ini figure yang crawling, korang boleh buat macam tu. Okay. Lepas tu tangan yang lain kita ada tangan yang ni. Ini lebih kepada bahagian baras macam nak melompat ke apa. Okay. Sekejap Okay, korang just pasang. Dia agak susah sebab dia bergerak macam tu. Okay. Macam tu. Okay, tangan macam ni. Okay. Ataupun korang nak deploy dia punya apa nama, yang ni spider drone dia ni. Okay, macam ni. Korang boleh letak kat sini. Okay, macam tu. Okay. Lepas tu apa lagi kita boleh pasang? Okay, tangan lebihan ni ada banyak. Okay, basically dia sama je, dia punya cara pasang dia. Contoh kalau ada tangan yang macam ni lah, tangan yang tunjuk macam ni. Okay, tangan yang tunjuk macam ni, korang masukkan je. Okay. Bagaimana nak pasang tangan ni, dia agak struggle sikit. Okay. Sebab ada yang lubang dia straight, ada lubang dia tak straight. Okay. So macam tu je lah dia punya cara pasang dia. Okay. Okay. Part aksesoris yang Baras memang nak tunjuk dekat korang ni, dia punya ni belakang dia ni. Ni paling Baras tak sabar nak tunjuk kat korang. So kalau korang tengok dekat sini kan, dia ada dia punya slot dekat sini. Dah Baras zoom kan, dia tak clear. Okay. Ni kat sini kan, kita ada benda ni, korang cocok je dekat dia punya ni. Dia memang senang masuk. Okay. Jadi yang bawah ni pun sama, kita masuk macam ni. Okay. Lepas tu pasang, korang sambung je yang lain. Okay. Lepas tu dan yang tak akhir sekali kita letak dekat sini, slot yang tak akhir. Okay. Memang cantik lah. Okay, korang tengok dekat sini. Memang terbaik. Lepas tu korang adjust lah, macam dibentuk X macam tu. Okay. Korang tengok dekat sini. Okay. Memang cantik sangat-sangat. Okay, kalau korang nak pasang dia punya stand dia ni, stand ni korang tengok kat sini kan, dia boleh apa orang kata bengkokkan Lepas tu korang buka je ni, korang just masukkan dekat pinggang dia. So dia dapat cengkam macam tu. Memang terbaik lah. Okay. Okay, jadi kita dah habis part figure and accessories matching. Jom kita ke next part untuk figure size and figure size comparison with other figures. Okay, untuk part figure size and figure size comparison with other figures, okay, dia punya tinggi dia ni sama macam Spiderman yang apa nama, Spiderman 2.0 daripada Amazing Yamaguchi. Bagi Baras hampir sama. Okay, memang dah nak sama. Okay, kalau tengok dekat sini, dia punya ketinggian dia dalam 6 inci macam tu. Okay. Okay, jadi Baras ada figure bootleg Batman Arkham Knight, apa nama, yang ni sama, dia punya ketinggian dia macam Amazing Yamaguchi juga. Okay. Ketinggian dia sama. Okay, figure ni. Jadi nak menunjukkan dekat sini, figure ni memang bagi Baras lah, Baras nampak figure ni asalnya daripada Amazing Yamaguchi punya Spiderman 2.0. Okay. Kalau korang tengok kat sini, sama tinggi dia. Okay.
Okay, jadi itu saja. Jom kita ke next part untuk posing review untuk Spider-Man, Superior Spider-Man. Okay, jadi kita dah sampai ke part posing review. Ini antara posing yang terbaik lah Abaras buat. Okay, ni Abaras tengok daripada internet. Ini antara posing yang paling cantik lah Abaras rasa. Okay, korang tengok dekat sini dari segi articulation, dari segi posing, memang figure ni memang betul-betul boleh posing macam-macam. Cuma korang kena kreatif saja ataupun tengok dekat internet. Okay, jadi kita dah sampai ke hujung video. Jadi secara konklusinya Abaras sangat-sangat suggest untuk korang dapatkan figure Superior Spider-Man daripada Mastoy ni. Okay, korang bayangkan korang spend duit korang 150 ke 160, korang dapat figure bootleg yang memang sangat cantik. Paint job dia cantik, articulation boleh macam-macam, korang boleh posingkan dia macam-macam. Okay, tu tak kira lagi aksesoris korang bayangkan dalam kotak ni korang dapat 7 set tangan. Memang berbaloi bagi Abaras. Tu tak kira lagi dengan aksesoris yang lain macam ni. Okay, dia siap bagi stand lagi dekat korang. Stand ni memang cantik lah, siap ada logo Spider-Man lagi. Okay, dan ini adalah figure bootleg terbaik Abaras dapatkan dalam semua koleksi Abaras. Okay, jadi untuk figure bootleg yang lain korang boleh tengok dekat YouTube channel Abaras. Abaras ada buat macam Batman Arkham Knight. Abaras akan letak link tu dekat video ni. Dan Abaras akan unboxing dan review lebih banyak lagi collection Abaras. Kalau ada apa-apa figure yang korang nak Abaras unboxing ataupun review, korang boleh komen dekat video ni. Segala penambahbaikan korang boleh tulis dekat video ni. Okay, kita akan jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa scroll YouTube channel Abaras, Batman. Kita jumpa di next video. Terima kasih korang support Abaras. Assalamualaikum, bye bye.